ataupun cerita pasal sekolah. Contohnya, kalau kita buat program, kita ambil contoh program yang kita bagi orang bagi sekolah kita ramai-ramai ni. Guru wartawan sekolah ni lah. Dia ada bahagian kameraman, dia ambil gambar. Lepas tu dia ada bahagian educated, dia melaporkan. Saya Nur Hafizah binti Muhammad Syamsuddin, darjah tahun 6, melaporkan berita tentang perkenaan sekolah kebangsaan Kuala Tauhid. Dan dia boleh kita hari ini langsung ni. Macam wartawan. Kalau dia ambil gambar, kalau dia bagi ditata. Habis program dia buatlah apa nama? Laporan pasal program tadi tu. Lepas tu buat dalam edit video, edit gambar, masuk dalam YouTube ataupun masuk dalam blog. Nanti awak belajar, awak pun boleh pandai buat benda tu. Dah. Jadi kita kalau awak tak ambil bahagian dalam program kita hari ini. Guru yang dilatih dalam bidang kewartawanan dan penerbitan untuk menghasilkan video seperti berita, membuat atau video pengajaran. Manfaat untuk murid, meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan diri. Antara manfaat untuk murid ni, murid yang terlibat dengan TV PSS ni, pertama sekali dia akan jadi kemahiran komunikasi dia baik. Awak tengok wartawan, dia ada yang tebak-tebak dah. Wartawan dalam TV tu. Awak tengok, ada dia kek lancar ni. Saya ustaz suka tengok 999. Tengok komen. Dia kata tebak nampak kau? Sarina kau boleh? Dia kata Sarina ni mana? Nama Sarina, dia melaporkan. Saya melaporkan berita tentang kata tambah jenayah membawa panah. Tengok lagu mana cara penyampaian dia. Apa yang jadi kita? Sebab dia ada tahap keyakinan diri yang tinggi. Apa kita? Sebab ni dia ikut program dan kewartawan yang ini. Komunikasi